Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back again to Wan Kancil YouTube channel. So today kita orang hari ni nak pergi beli barang kucing kita orang. Nak Chloe dengan Dak Bobo. Sebenarnya bini aku hari tu dia dah mandikan, dia dah hantar mandi kan, dah hantar grooming dua ekor tu tau. Dah hantar grooming, masa tu aku tak ada. Jadi aku minta dia tolong rekodkan montaj-montaj. Nanti korang layan lah montaj-montaj dia mandi. Satu tempat tu je kita orang hantar mandi. Sebab kita orang suruh bos dia yang mandikan. Sebab Dak Chloe ni susah sikit. Dak Chloe tak tahu lah. Kita orang pernah hantar Dak Chloe pergi tempat lain, tempat mandi lain. Orang tu tak boleh handle. Dia kata Chloe garang sangat. Nah tu yang kita orang memang nak tak nak memang hantar situ je lah. Sampai kan nak cakap bagusnya tempat tu, mak mentua aku punya kawan pun dia tanya Dak Azrin, dia tanya Dak Tembam, mana tempat yang kita orang hantar mandi. Dah 2-3 orang 2-3 orang juga hantar tempat mandi yang sama. So tempat tu memang bagus. Tempat tu dekat Cheng. Nanti korang layan lah montaj ni. So ni kita on the way pergi beli dia punya makanan, dia punya barang, dia punya vitamin apa semua. Sebab dah habis dah. So nak kena top up. Kat sana nanti kita sambung, okay? Bye bye. Kita orang sebenarnya dah lambat tau guys. Kedai dia tutup pukul 7, sekarang dah 6.30. So ni kita orang lagi jauh juga ni perjalanan. Tak tahu lah. Mungkin diorang boleh tunggu kot Mungkin diorang boleh tak apa, ambil dulu, beli dulu. Takkanlah nak alo customer So ini kita berdoa agar sempat, tidak jam. Dak Tembam sudah tekan. Yang penting semua hijau. Penting semua hijau, insyaAllah. Jumpa kat sana. Hai guys, so sekarang kita dah sampai dekat kedai makan kucing ni. So sekarang nak kena cepat, nak kena rushing. Kedai ni dah nak tutup pukul 7. Mana Dak Tembam ni? So punya? Kita orang first time nak try. Sebab Chloe lagi sebulan nak setahun. And then baca feedback, this one lagi better by dry cleaning. Oh ni Chloe punya? Ni Chloe punya, tapi untuk setahun. So lagi sebulan kita akan ajar dia makan ni. Sebab ni Chloe feedback dah dia tua. bagus lah korang. Feedback dia banyak yang bagus. So kita ambil ni satu. For now, Chloe dengan Bobo makan this one, nampak tak? BSH kitten. Kita orang bagi ni mix dengan Rich Choice yang kitten punya. Tapi kita punya tak ada korang. Kita punya tak ada stok kot. Tak ada. Tak apa, nanti kita cari kedai lain. Pakai Bobo. Apa ni? Baju? Dia punya rantai. Style. Ni yang pancing ni. Zaman sekarang punya mainan. Ada Bobo suka-suka main. Yang ni kita beli Ni kita beli kat Kmall lah itu kan. Ambil lah. Berapa ringgit? Berapa ringgit lebih? Kita orang ada beli benda ni, tapi sejak Dak Bobo main habis lah. Semua hancur. Dak Bobo memang nakal lah. Ni Salman. Brand trade. Kita orang tak kisah brand apa-apa. Kita mix. Kita biasa beli yang ni atau brand ni ataupun apa-apa je lah korang, sebab ni treat. Bagi seminggu sekali 2 je. Jajat. So tak kisah, tapi jangan ambil yang tak bagus korang. Sebab ada je yang walaupun treat dia tak bagus. Korang tengok ingredient dia. Ni ayam beef salmon. Nak ambil apa? Ni Biasa Chloe dah makan ayam, kita nak try beef pula. tak payahlah. Sebab dia tak ada mix lah. Ambil lah satu-satu lah. Satu-satu. Yes. Ni vitamin diorang. Bagus untuk otot dan untuk bulu. Bagus. Kita orang pakai ni dalam movie berapa bulan ni? Tak apa dah. Dari Chloe kecil. Daripada Chloe 3 bulan, sekarang Chloe dah 11 bulan. Susu tu? Korang, Saya ada botol lah. Korang, kalau susu kucing kan, kita orang bagi this one. Dia like. Kita orang bagi Chloe sehari 3 kali, berat dia naik. Serius naik. Tunjuk dia punya kad. Ini dia punya member card tau. Style lah. Let's go. Tengok, beli sikit je RM280.50 sen. Itu pun tak dapat yang kitten punya kibble tu. Kau tak mau kat 400 tu.
Itu pun orang cakap bela kucing itu ini. Ya biar. Itu pun orang senang-senang je bila kucing beranak minta anak free anak. Itu belum mandi, belum Tak apa sakit. lah nanti kan. Bila anak kucing kita dah banyak, kita buat giveaway. Mana boleh binatang tak elok. Apa lawak ni. Yang ambil part tu nampak tak elok. Nah, semua kedai kat Malaysia ni, contoh kalau dia cakap pukul 7 tutup, mesti ada dalam 7.30 baru dia balik, betul lah. Nak kemas-kemas apa Closing. semua, nak closing apa bagai. Ni tak ada, pukul 7 betul-betul pukul 7 dia pun balik sekali. Wah, mati. Sekarang ni pukul 7 tau. Tengok jam. Jam ni cepat. Berapa minit lah? Cepat 2-3 minit. Shutter dah turun lah. Sebab tadi dia cakap dia elok. Tak ada, dia tengking-tengking. Okey lah. Korang tahu tak? Baru pukul 6.57 dia tanya, awak nak bayar ke? Padahal customer lain pun ada lagi 2-3 orang customer lain. Masalahnya kan kau tahu tak, barang kucing bukan RM50 tau. Orang beli biasa 300 ke atas. Kalau kau setakat tunggu 10 minit untuk lambat tutup, kau miskin ke? Jatuh miskin ke? Dah hari Sabtu dia nak jalan-jalan lah. Masalah itu kau punya pasal lah. Kau setakat lambat 10 minit pun berkira sebab tu gaji kau tak berkat. Berkira. Ibu dah berkat tembam. Cari rezeki tak ni. Cari rezeki berkira. Customer tengah enjoy nak beli barang. Tu kau tadi kalau kau biar aku lama sikit tu kau bagi aku 5 minit je aku rasa 300 genap aku beli. Tomorrow. So now kita orang pergi kat supermarket balik sebab hari tu kan ada makanan yang tak ada. So hari ni kita orang pergi balik. Mana habis? Saya this choice. Dia kalau untuk kucing kan, kita tak makan tak apa, jadi kucing terlebih makan. Itulah pengorbanan mak kucing, mak apa kucing. Dia 18 kilo dengan 7 kilo. Tak, ni pernah ambil itu. And then this one kita beli lagi. Kat rumah dah ada satu, beli lagi satu. Ni bagus korang, dia kedap udara tak masuk. So kabel tak lemau. Lepas tu korang, kedai ni lagi murah daripada yang kita pergi hari tu. Hari tu Rim beli ni harga dia 39 biar RM40. Ini RM20 je. Kalau member lah. Tapi murah gila. Dia kedai yang sama tapi sawangan lain. Tapi lagi murah sini. Sini gudang. Dia kedai yang sama tau, kat supermarket. Tapi yang dekat Paya Rumput ni murah gila. Kabel ni semalam 70 lebih. Dekat sini RM62. Beza. Tenang lah nak syuting. Sini tenang sebab dia besar. Nampak gudang. Nampak? Cuma jauh sikit lah daripada rumah. Lah jauh dalam 20 minit je. Tapi tenang gila. Tenang and murah and besar macam ni. Nampak korang? Dekat sini si ada jual, nampak tak tu? Ada jual benda-benda tu semua. Wah. Bestnya. Kalau pergi kedai kucing kan tak pernah habis 100-200. Confirm mesti akan habis 300 ke atas. Sebab taklah korang kita ada anak kan. So kita tengok barang kucing ni macam semua benda nak beli. Macam korang lah kalau ada baby, korang akan beli semua benda untuk anak kan. Macam kita orang anak kucing. InsyaAllah nanti one day beli anak manusia punya pula. Kita beli tak banyak sebab hari tu dah beli banyak. Kat rumah banyak juga lagi. So let's go. So dia besar korang. Besar gila. Dia sama je macam kita pergi hari tu. Cuma ni cawangan dia besar gila. And lagi murah. Serius murah. Sangat-sangat murah. Dia punya murah tu beza RM10, RM12. Hai guys. So lepas kita orang pergi beli barang kucing, lepas tu kita orang pergi MP sebab kita nak cari ibu punya hadiah, betul? Besok birthday dia. Hadiah pun tak beli lagi. Ayo. Ya Allah, bazir jatuh. Popcorn. Kita dah lama tak tengok wayang kan? Kita suka wayang. Tengok wayang. So ni tak tahu kita nak cari kat mana. Rasa kita tengok dekat apa namanya ni? Paksen. Paksen. Dekat MP. Okay. Tengok sebab ibu suka pakai blouse, pakai yang Satu ibu ni dia semua dah ada. Lepas tu dia T20 guys. Dia T20. Jadi anak menantu dia kita, T40. bila kita nak beli kita tahu apa yang dia tak ada, apa yang dia nak faham. Semua benda dia dah ada. Lepas tu dia jenis independent woman tau. Dia nak ada benda sendiri. Lepas tu dia tak tunjuk apa yang dia suka.
sebab dia boleh beli sendiri. So tak tahu nak beli apa. Mak mentua aku ni, Ibu Dak Azrin ni, dia suka baju blouse yang sampai ke peha tau, tutup peha. Tu yang susah nak cari sekarang. Tapi design sekarang banyak yang standard, banyak pendek lah. Orang tua kan mana suka pendek. Tu lah tu. Yang tadi kot kita rasa. Ke ada kedai lain ke? Ada lift tu. Itu je lah. Macam tu tua nak naik lift. Lengar tangan. Sorry aku hari ni macam sakit tau. Sakit. So dak tembam makan cover konten. Kita tukar rekod jauh yang cakap. Orang yang selalu marah kalau naik lift. Orang selalu kata dahulukan orang tua dengan yang ada anak. Bulan 6 kita orang ada satu plan yang sangat menarik. Cik. Menarik ke tak? Menarik lah. Sebab ada princess lahir. Yes. Princess tembam. Masa lahir tak tembam. Ni sebab orang kata bahagia, laki bagi makan. Padahal masak sendiri. Habis laki bagi duit bahan dapur. Kita pakai masa ni belum? Kena. Okey Tapi tak suka blouse. Okay guys, kita dah cari hadiah ibu. So now nak cari apa tak tahu. Cari hadiah lain kot. Kita orang sebenarnya tak plan nak beli hadiah apa, nak makan manis semua. Ni baru pergi je. Nampak apa ada ambil. So guys, ni kita dah beli barang ibu tadi. Dah beli hadiah ibu. Ini malam ni kita booking dulu makan untuk besok tengah hari. Ni dah tembam dengan pilih-pilih menu. So besok tengah hari, oh ada konten lagi ni besok ni best ni. So besok tengah hari kita just suruh ibu datang sini makan tengah hari sini lah, celebrate sini. Okay? Bam. Okay. Nama tukar Cikgu Moni. Lagi datang kita yang mana? Esok. Nama tukar. Ni dengar ni, esok saya pergi dulu. Kita pergi lambat sikit beli kek dulu. Secara Tak pun kita gerak awal lah pagi tu. tak kira nak beli kek dengan dia. Kita naik kereta lain. Dia maksudnya kita tak ada asal. Kalau kata asal, dia nak beli kek bangla. Mesti dia tahu lah. Dia sedih dia. Jom. Pakai kad boleh? Kuih mata pula. So guys, kita dah siap booking makan tengah hari untuk besok. Hadiah pun dah cari. Hadiah pun sudah cari. So, kita jumpa esok. Kita jumpa esok. Kita rasa kita jumpa next content lah. Sebab tadi dah beli barang kucing apa semua, dah mandikan Chloe. So kita jumpa next content. Terima kasih korang yang dah tengok sampai habis. Stay That's all tuned. for today. Malam-malam, pagi-pagi kita jumpa lagi. Sikalah bahasa Inggeris.com. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Cantik wajahmu bagaikan purnama, lembut bicara seperti irama. Azrin Natasha di hati selamanya, manja dirimu ku tak bisa lupa. Sayang oh sayang, bidadariku, sempurna kau hadir warnai hidupku. Introvert